Section C pula. Rajah 2 menunjukkan. Rajah 2 menunjukkan 2 jenis salur darah. Kalau kita tengok kat sini, ada salur darah X, ada salur darah Y. Okey, apa yang kamu dah nampak kat sini? Kalau saya boleh nampak dari segi dia punya lumen, lumen, dia punya otot. Okey, mana yang ni? Kalau tengok gambar lah, kalau ni awak tengok sedikit, apa? So, ini adalah terlebih, yang ni macam nampak besar sikit, longgar. Betul tak? Yang ni macam more kepada ketat sikit. Okey. So, yang ni kita nampak dia lebih berotot. The muscle is, dia punya muscle. Okey. Yang ni, struktur dia agak tebal, berotot tebal. Kan? Lagi satu, kalau yang ni, dia lebih kepada lumen dia longgar, besar lah. Senang katakan, besar lumen dia. This is what we call lumen. Kan? Alright. So, yang ni dia punya otot dia kita katakan sedikit berotot. Kan? Less kat sedikit berotot. Still ada otot kan? Okey, kita nampak dekat sini. So, apa yang boleh nampak? So, kalau saya dah tahu this one, bila berotot tebal, ini artery. Kan? Yang ni apa? Yang ni adalah vena. Vena buat apa? Bawa darah tak beroksigen. Betul? Kan? Kalaulah arteri, saya sebenarnya suka guna color merah. Sebab arteri untuk menunjukkan darah yang beroksigen. So, arteri ni, apa dia? Bawa darah. Okey. Darah beroksigen. Kaya dengan oksigen. Okey. Jadi, ditanya kat kita. Perhatikan. Rajah 2.1 banding dan bezakan apa dia ciri-ciri salur darah X dengan Y. So you kena cerita apa? Persamaan mereka. Apa yang dia sama? Kita tahu persamaan mereka ni dia ada dekat mana? Dia terlibat dalam sistem pengangkutan. So kedua-duanya untuk mengangkut darah. It's to transport the blood. So kita boleh tulis kat sini nya berfungsi untuk mengangkut darah. Tak kira lah darah apa kan, mengangkut darah. So if we want to become more specific, kita ceritalah dia punya function in dia punya differences. Okay, now kita tengok pula. Alright, tapi you kena faham juga soalan tanya apa. You kena cerita dari segi ketebalan dan juga ketebalan dinding dan saiz lumen. Sebab tu tadi saya start mula-mula explaining to you all. Saya cerita pasal apa? Saya cerita tentang longgar, besar, kan, berotot. Okay? So this one, saya cerita juga kepada kamu kan, berotot tebal. So it's all about dia punya apa yang kamu nampak. So basically, gambar yang diberi kepada kamu ini sebenarnya dia nak suruh kita fikir. Bukan kita tengok saja-saja, kita kena tengok. Alright, lepas tu kita jawab soalan perbezaan. Dari segi perbezaan, kan dia nak dari segi ketebalan dan dinding dan saiz lumen. So, kenapa saya highlightkan sangat supaya awak memberi apa yang ditanya, apa yang diminta. Okay, so kita cakap dari segi dinding. Cakap dinding salur darah X nipis. Ataupun awak cakap lagi, kurang berotot. Lepas tu, dan saiz lumennya. Lumen ni untuk apa sebenarnya? Untuk dia punya blood pressure kan, tekanan darah. Dan saiz lumennya besar. Manakala dinding salur darah Y tebal dan berotot. So, itulah dia punya perbezaan. So, let me highlight to you these differences. So, salur darah X ni, so kita cakap dia nipis,
dia kurang berotot dan lumennya besar. Okey, seterusnya kita tengok pula untuk salur darah Y, dia tebal dan berotot. Dan nak boleh tambah juga, dan saiz lumennya adalah kecil. Tambah, dan saiz lumennya kecil. Ikut apa yang soalan tanya. So, jadi dekat sini selesailah perbezaan antara salur darah X dan juga salur darah Y. Okey, seterusnya kita tengok soalan 2, rajah 2.2 menunjukkan 3 jenis salur darah. So kat sini kita tengok we have the 3 type of blood vessel. Kita ada 3 jenis salur darah. Kita tahu dia ada apa? Yang daripada yang ke jantung, yang daripada jantung dan juga yang bridge dan connection between these two vessel. So, apa yang kita tahu? Jawapan dia adalah kalau daripada jantung apa? So, daripada jantung dia membawa darah daripada peparu, right? They bring the blood from the lung. So, daripada peparu kan bawa darah yang kaya O2. So, dia adalah arteri. Betul? Salur darah ini adalah arteri. Sebab tu saya buat colour merah. Okay, next is from ke jantung. You already want to bring the waste. Kan? You daripada from the body ke jantung. So, you akan bawa daripada badan. So, daripada badan, dia ada kaya dengan carbon dioxide. So, dia adalah vena. Dan yang paling nipis sekali adalah salur darah yang bernama capillary. It's for diffusion ataupun resapan yang berlaku untuk pertukaran gas dan sebagainya. So, this is apa yang kita boleh pilih lah. So, kat sini vena, artery dengan capillary. So, you just put in the blank. Untuk soalan yang ketiga, anda dibekalkan dengan maklumat di bawah. Maklumat diberi kepada kita ialah cepat dan juga perlahan. So, soalan bertanya, nyatakan keadaan nadi, respirasi dan juga denyutan jantung seorang lelaki muda yang sedang berlari menggunakan perkataan di atas. Jadi, dia nak tahu apakah yang berlaku kepada nadi. Okey. Nadi lelaki muda. Biasa lelaki muda ni, dia punya nadi adalah cepat. Okey. Next, apa lagi? Dia punya respirasi dari segi penghasilan tenaga. So, untuk penghasilan tenaga dia adalah, dia hasilkan tenaga dengan sangat cepat. Kan? Serta, macam mana denyutan nadi dia waktu dia sedang berlari? Waktu dia sedang berlari tu apa? Waktu dia sedang berlari pun cepat juga. Sebab dia lelaki muda yang sedang aktif. So, nadi, respirasi dan denyutan jantung dia adalah cepat. Okey, kita beralih kepada soalan seterusnya. Okey. Berdegup jantungku. Bila saya sebut ni, sebab apa? Sebab kita nak cerita tentang jantung. Tentang macam mana kita nak dengar denyutan jantung. Okey, jadi di sini mari saya bacakan kepada anda untuk soalan B. Anda dikehendaki untuk mencipta satu stetoskop ringkas. Stetoskop ringkas untuk apa? Untuk mendengar denyutan jantung. Dengan menggunakan bahan-bahan berikut, lakarkan alat tersebut dengan label dan terangkan bagaimana alat itu berfungsi. Jadi dekat sini, kamu kena lakarkan, sketch, lepas tu label dan juga terangkan bagaimana stetoskop ringkas ini berfungsi untuk mendengar denyutan jantung. Okay, now you are given this penutup botol. Kita diberi penutup botol plastik, macam botol mineral kan. Penutup botol dia kita diberi pisau kecil, mesti nak potong-potong. Tube PVC ni, kita tahu tube PVC ni dia adalah panjang. Dia like tube kan. Dia mungkin untuk menyalurkan sesuatu, kita fikir. Dan juga balloon yang boleh expand, yang boleh kembang dan kecut. Okay, lepas tu kita diberi juga gunting, of course untuk potong-potong. Kan?
Dan juga kita diberi glue ataupun gum untuk melekatkan. Jadi can you imagine how to make a stethoscope? Kalau stethoscope asal macam mana? Kan? Stethoscope asal kita tahu bentuk dia adalah yang ni kan. Biasanya lepas tu dia mesti ada wayar-wayar gitu kan. Ni saya tunjuk sajalah ni. Kan? Tapi biasanya ni kalau kita nak imagine lah kan. Ni lepas tu nak pakaikan dekat telinga, betul tak? Yang macam ni nak pakai dekat telinga doktor tu. Kan? So kita boleh imagine macam tu lah. Okay, yang ni yang nak pergi letak dekat jantung, betul tak? Okay. Yang ni nak pergi dekat telinga. Ni imagine je telinga doktor. Kan? Telinga doktor yang merawat kita. Jadi macam mana kita nak buat? Okay. So, boleh imagine tak how to make the stethoscope like this by using this bahan-bahan ataupun diberikan kepada kita alat-alat ni. Okay. Macam mana kita nak buat diberikan bahan-bahan kepada kita. Okay. So, saya boleh tunjukkan. Awak boleh lukis macam ni. You can you kena macam kita kata reka lah seperti ini. Boleh reka seperti ini. Itulah fungsinya gum, fungsinya tudung botol, balloon dan sebagainya. Alright. So basically kita kena faham. Kat sini I'm showing you you know what? Ni kita letak dekat jantung kan. Tuk 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 tuk. Okay. Lepas tu macam mana tuk tuk tu kan? Dia kan nak disambung. Dia punya ni lah. Dia akan pergi tuk 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 tuk. Bunyi ni akan sampai ke telinga doktor. So you boleh buat macam ni lah. Macam mana you nak terangkan? So how you want to explain? Okay, basically kita boleh simple saja kita ceritakan bahawasanya you boleh buat macam ni. Kan? Balon tu kita letak dekat dengan jantung. Kan? Dan macam mana nak lekatkan tu? Okay, pertama awak boleh buat macam ni. So boleh tulis saja balon dilekatkan. Balon dilekatkan pada penutup botol. Okay. Kita lekatkan kan sebab dia boleh elastik kan. Dia boleh masuk je dekat penutup botol. Untuk menjadi diafragma. Dia seperti diafragma lah. Untuk menjadi diafragma. Untuk apa? Menangkap getaran bunyi. Menangkap getaran bunyi. So maksudnya kita faham. Kita sangkut tu untuk getaran bunyi. So dekat sini kan. Dah bunyi duk 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 kan. Kat jantung ni kan. Ni kita letak lah kita punya my heart gitu kan. So lepas tu apa jadi? So benda tu kan. Dia mestilah kita kena sambungkan apa? Sambungkan tiub PVC ni kan. Kan dia bagi macam tu kan. Kita potong lah. Kita potong dengan pisau. Kita sambung. Kita buat lubang dulu. You kena buat hole dulu dekat penutup botol ni dua. Supaya you boleh masukkan ikut saiz tube ni. Masukkan. Lepas tu you gumkan. You gumkan kedua-dua pipe PVC ni yang telah dipotong. Kan. Lepas tu apa terjadi? Apa yang kita boleh nampak? Kita boleh faham bahawasanya balon tu bila letak dekat dada. Dia akan getaran bunyi daripada jantung tu kan. Sampai boleh lalu kot ni. Lepas tu pergi ke telinga doktor. Okay, macam mana nak tulis? Kita sambung balik. Saya gunakan warna lain sikit. Okay. So, boleh tulis tiub PVC. Disambungkan. Pada lubang penutup. Okay. Jadi,
apabila belon ditekapkan ke dada, getaran bunyi denyutan jantung bergerak melalui penutup botol dan disalurkan ke tiub PVC. Kemudian bunyi sampai ke telinga pendengar. Tak kira lah siapa yang mendengar tu kan. Doktor ke nurse ke. That's how stetoskop ringkas ini berfungsi.